Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 yang dijadual berlangsung pada Ogos depan bakal tampil dengan konsep baharu yang lebih segar, bertenaga dan diharap menjadi penanda aras untuk kejohanan akan datang. Exco Sukan Muhammad Najwan Halimi berkata, sebagai tuan rumah, Selangor tidak hanya menyasarkan kutipan pingat semata-mata, sebaliknya mahu memberikan pengalaman menyeluruh pada semua kontijen yang terlibat. Katanya, pembukaan Tamasya Sukma 2026 juga akan mencerminkan identiti Selangor sebagai negeri moden dan progresif. Muhammad Najwan menambah, pihak penganjur juga akan memperkasa kemudahan, bakat atlet dan ekosistem sukan supaya Tamasya Dwi tahunan itu bukan sekadar selesai tetapi meninggalkan legasi. Ketika Majlis Amanat Tahun Baharu 2026 semalam, Datuk Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari mengingatkan semua untuk memberikan komitmen penuh terhadap penganjuran Sukma 2026 agar Tamasya itu menjadi acara yang sentiasa diingati. Sukma Selangor 2026 akan mempertandingkan 474 acara daripada 30 jenis sukan, manakala para sukma membabitkan 10 jenis sukan dan hampir 300 acara dari 5 hingga 14 September. Sebanyak 52 lokasi pertandingan di 9 daerah akan digunakan, melibatkan 12 pihak berkuasa tempatan, institusi pengajian tinggi awam dan swasta, agensi kerajaan dan swasta, termasuk Velodrome Nasional Negeri Sembilan. Larian obor Sukma dijangka bermula pada April ini merentasi ke semua 9 daerah di Selangor bagi memeriahkan lagi sambutan Tamasya Sukan terbesar di negeri ini.